Hai semua. Okay, saya nak share sikit. Kita ada benda yang kita nak share kat korang. Okay, kita ada mesin terbaru memogram kita dekat Putra, iaitu Fujifilm AMOLED Innovaluski. Tada! Mesin memogram ni bukan biasa-biasa tau. Dia ada fungsi tomosintesis. Bermaksud gambar akan dihasilkan dalam bentuk 3D. Jadi, lebih mudah untuk kita kesan sebarang masalah di payudara anda. Yang paling best, radiasi yang digunakan adalah lebih rendah berbanding dengan mesin yang lain. So, lebih mudah dan selamat untuk semua wanita yang membuat saringan di sini. Puan dah ready ke? Dah. Tapi saya nervous lah. Oh, Puan jangan risau. Semua pemeriksaan yang dilakukan adalah oleh staf perempuan sahaja. Okey? Okay. Saya nak tanya boleh? Siapa je yang digalakkan untuk buat saringan ni? Kepada ada yang berumur 40 tahun ke atas, sangat-sangat digalakkan untuk membuat saringan awal. Sebab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi, kepada semua wanita, jangan tunggu betul-betul sakit baru nak datang buat pemeriksaan tau. Jom datang buat saringan di sini. Mana lagi? Putra.